Next station, Datuk Menteri. Sebelum tu, Mi nak tunjuk pot makan dekat PKNS yang korang boleh singgah. Nak ke sana sebenarnya boleh jalan kaki. Tapi lalu berjalan kaki ni dia masih tengah buat tau. So paling senang, naik je bas ni. Lebih kurang 5 minit, kita dah sampai PKNS. Dekat PKNS ni memang syurga makanan. Nak try aiskrim goreng, aiskrim 3D, ayam goreng viral, semua ada. Singgah je dekat restoran FC ni. Tengok ayam goreng dia pun dah terliur. Kalau nak makanan berat, try je gepuk buina ni atau nasi Kak Wok. Tapi kalau korang ingat bas ni setakat boleh pergi PKNS je, korang silap. Nak sambung lepak malam pun boleh. Turun KN, korang cari bas ni. Lepas tu turun je dekat hentian Kebun Community. Bas ni memang terus drop korang betul-betul depan Sorok Bukit Bandaraya. Lepas ni member yang selalu cakap tak ada transport nak lepak tu dah tak boleh bagi alasan dah. Dekat Sorok ni, Mil rekomen korang start dengan kuih tiaw goreng udang harimau dia. Tengok abang tu goreng, confirm wok hey weh. Kalau suka nasi goreng Cina dia pun jangan tinggal. Nak kudap-kudap, ada lempeng, yang tofu, sate pun ada. Memang banyak pilihan. Lagi ramai datang, lagi banyak menu yang korang boleh order. Mana next station korang nak kita orang explore? Drop dekat ruangan komen.